Baik, sekian laporan berita wilayah dari Bilik Berita TVS Miri. Baik, untuk perkembangan dari Kuala Lumpur, kita teruskan dengan penyampai Luqman Amin di Bilik Berita Kuala Lumpur. Silakan Luqman. Polis Johor mengeluarkan 968 saman dan menyita 170 kenderaan dalam operasi khas sempena Deepavali di seluruh negeri berkenaan. Ketua Polis Johor, Dato' A.B. Rahman Arsad berkata, kenderaan yang disita termasuklah 165 motosikal serta 5 kereta. Operasi berkenaan jelas beliau dijalankan bagi memastikan keselamatan awam, pematuhan undang-undang serta kesejahteraan masyarakat terjamin sepanjang musim perayaan. Beliau berkata operasi itu melibatkan 1,238 pegawai kanan dan anggota polis yang ditempatkan di kawasan strategik termasuk kawasan perumahan, pusat beli belah, kuil Hindu, lebuh raya utama serta pintu masuk antarabangsa seperti Tambak Johor. Panjang operasi yang kita laksanakan di seluruh Johor pada malam ni, ianya melibatkan 1,238 orang petugas yang terdiri daripada pegawai kanan dan juga pegawai rendah polis di seluruh Johor. Operasi ini kita jalankan serentak bermula daripada petang tadi lebih kurang pukul 5 petang dan dijangka akan selesai pada pukul 5 pagi. Menurutnya, sepanjang operasi dijalankan, 5,000 kenderaan turut diperiksa melibatkan 2,244 motosikal, 2,181 kereta, 236 lori dan 339 kenderaan lain. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Johor pula menahan 26 individu berumur antara 15 hingga 46 tahun atas pelbagai kesalahan trafik termasuk memandu secara bahaya, tiada lesen memandu dan pengubah suaian kenderaan tanpa kebenaran.